Bila korang dah dapatkan Galaxy S26, benda wajib yang korang akan pening kepala nak fikir, mestilah nak pilih casing apa kan? Sayanglah kalau tak pamerkan rekaan cantik phone ni. Tapi dalam masa yang sama, kita semestinya nak elak phone jatuh dan skrin pecah. Jadi kali ini, saya akan kongsikan top 6 casing Galaxy S26 terbaik yang memang saya dah tapis betul-betul supaya korang tak menyesal beli. Disusun dalam bentuk carta. Casing di tempat pertama ada keseimbangan tahap dewa dari segi perlindungan dan rekaan, jadi pastikan korang tengok sampai habis. Tapi sebelum kita masuk ke carta, saya nak terangkan secara ringkas 3 perkara penting bila nak pilih casing Galaxy S26. Pertama, sokongan MagSafe. Walaupun pakai Android, dapat guna aksesori magnetik ni memang tersangatlah mudahkan kerja. Jadi kekuatan magnet tu sangat penting. Kedua, ketinggian bibir atau edge pada skrin dan kamera. Pastikan ia sekurang-kurangnya 1 mm lebih tinggi barulah tak bercala bila diletakkan atas meja. Ketiga, berat dan ketebalan. Cari casing yang ada keseimbangan antara perlindungan dan ringan supaya genggaman korang tetap rasa selesa. Tanpa buang masa, jom kita tengok senarai top 6. Di tempat ke-6, khas untuk korang yang pentingkan bajet, saya sangat syorkan casing separa lutsina MagSafe dari Odd Plus Case. Tarikan utama casing ni ialah korang bukan setakat dapat casing, tapi siap diberi percuma pelindung skrin berketahanan 9H. Beratnya cuma 50 gram dan ketebalannya 1 cm. Memang sangat nipis. Rekaan bibirnya 1.2 mm lebih tinggi dari skrin dan 1.5 mm lebih tinggi dari lensa kamera. Bahagian belakangnya jenis matte separa lutsina yang licin dan sedap dipegang. Ia selahkan rupa asal phone korang secara sama-sama dan paling best, tak mudah lekat kesan cap jari. Cuma berdasarkan review pembeli, tempered glass percuma tu tak ada guide frame atau pelekat buang habuk. Jadi agak mencabar sikit masa nak pasang sendiri. Pun begitu, dengan satu pembelian je, korang dah boleh lindungi depan dan belakang phone. Memang pilihan hari pertama yang sangat ngam. Di tempat kelima, sesuai untuk kaki outdoor atau yang suka layan phone dalam bilik air, casing kalis air dan debu full cover dari Sportlink. Kekuatan utamanya ialah rating kalis air IP68. Phone korang boleh bertahan tenggelam 2 meter dalam air selama sejam tanpa sebarang masalah. Walaupun beratnya sekitar 100 gram, penutup depan casing ni senipis 0.26 mm sahaja. Ia juga ada piawaian tahan lasak tentera MILS TD 810. Jadi, korang tak perlu risau bawa ke tapak pembinaan, main ski atau pergi camping. Rekaan jenis pasang penuh ni tawarkan perlindungan 360 darjah yang sangat padu. Kekurangannya, disebabkan perlindungannya terlalu ketat, ketebalan screen protector depan tu mungkin buatkan pengimbas cap jari kurang responsif sikit. Jadi korang digalakkan guna kod laluan. Secara ringkasnya, untuk situasi ekstrim di mana korang tak nak phone basah atau jatuh langsung, inilah casing paling boleh diharap. Di tempat keempat, untuk korang yang suka keluar simple, bawa phone je, casing kulit pelbagai fungsi, siap tali dari VHB. Casing ni siap ada ruang simpanan untuk 3 ke 5 keping kad kat belakang dan didatangkan dengan fungsi sekatan RFID, jadi selamat dari penggodam. Ia juga datang dengan tali silang bahu sepanjang 1.5 meter yang boleh laras. Mudahlah nak keluar dengan tangan kosong. Memang berat sikit, 140 gram dan tebal 1.6 cm. Tapi bibir sekeliling skrin dan kamera direka 2 mm lebih tinggi, jadi keselamatannya terjamin. Tambahan lagi, ada penutup kamera jenis gelungsur untuk elak lensa bercala. Satu perkara nak kena ingat, sebab slot kad kat belakang tu tebal, korang tak boleh guna fungsi pengecasan tanpa wayar bila pakai casing ni. Kena pakai kabel juga. Tapi kalau korang sejenis cashless dan nak jadikan phone sebagai dompet pelbagai guna, casing ni memang sangat awesome.
Selingnya sekejap untuk info lebih terperinci tentang spesifikasi dan harga terkini setiap casing yang saya sebutkan ni, korang boleh cek link dekat ruangan description. Kalau ada yang berkenan, boleh tengok lepas ni ya. Di tempat ketiga, casing yang menjuarai keselesaan dipegang dan mudah dikendalikan, casing magnetic ring K Onyx. Tarikan utama casing ni ialah tekstur micro dot kat sisi dan corak kasar kat belakang yang buatkan genggaman terasa sangat solid dan anti licin. Beratnya hanya 34.2 gram dan tebal 1.07 cm. Sangat ringan tapi material TPU dia sangat berkesan menyerap hentakan bila jatuh. Ia guna magnet neodymium binaan dalam yang kuat. Aksesori MagSafe tu memang akan melekat kukuh. Cap jari dan kotoran minyak pun tak lekat langsung. Cuma sebab bibir pelindung skrin tu agak tinggi, ada pembeli kata bila korang buat gaya lerik dari bawah skrin ke atas untuk navigasi, jari mungkin rasa tersangkut sikit. Walaupun macam tu, rasa fit dalam tangan dan keselesaan casing ni memang mantap. Kalau korang jenis yang kerap terlepas phone dari tangan, wajib cuba casing ni. Di tempat kedua, casing yang akan serlahkan kecantikan asal peranti korang. Spigen Ultra Hybrid Crystal Clear. Kepakaran dan finishing berkualiti tahap tinggi yang sinonim dengan Spigen menjadikan casing lut sinar ni sangat sempurna. Ia melepasi ujian ketahanan tentera MIL STD 810G di mana ia tahan jatuh 26 kali dari ketinggian 1.2 meter. Beratnya pula cuma 31.2 gram. Gabungan CCTPU yang fleksibel dan belakang polikarbonat yang keras buatkan ia senang dipasang dan ditanggalkan. Lubang untuk pasang tali pun ada. Butangnya lembut bila ditekan dan ramai review kata ia tak mudah bertukar kekuningan walaupun lepas berbulan-bulan guna. Tapi sejujurnya, ada sedikit kelemahan. Bila korang buka flash kamera, cahaya akan terpantul dekat bahagian sisi jernih casing tu dan boleh buatkan ia silau atau mengganggu gambar. Tapi kalau korang jarang guna flash, tak ada masalah langsung. Kalau korang nak tayang warna sebenar belakang Galaxy S26 tu, Spigen Ultra Hybrid adalah jawapan yang tepat. Dan juara di tempat pertama, casing tanpa tandingan dari segi perlindungan, fungsi dan rekaan, iaitu Toras Guardian Mag Black. Sebab ia paling hebat adalah kekuatan tarikan magnetik paten miliknya yang luar biasa. Dengan kekuatan medan magnetik 18 MT paling tinggi dalam industri, bila korang lekat phone ni pada holder di kereta atau pengecas tanpa wire, ia memang melekat keras dan takkan jatuh. Prestasi perlindungan jatuhan dia pun bukan biasa-biasa. Melepasi standard tentera MIL STD, phone tak ada cala langsung walaupun jatuh dari ketinggian 3.3 meter sebanyak 26 kali. Beratnya 70 gram dan didatangkan dengan kemasan belakang lut sinar Black Smoke 36%. Cukup untuk menampakkan logo phone korang dengan gaya yang sangat premium. Ditambah dengan teknologi salutan nano anti-cap jari, rasa matte tu tahan lebih lama. Cuma ada segelintir review beritahu, di sebalik tekstur licin yang sedap dipegang tu, sisa peluh dan minyak di tangan agak mudah terlekat. Jadi, korang mungkin kena rajin lap casing tu sekali-sekala. Walau apa pun, mampu melindungi phone Galaxy S26 korang yang mahal dengan sangat selamat sambil tawarkan kemudahan sistem MagSafe yang paling padu, casing Toras ni sememangnya pelaburan yang sangat berbaloi. Macam mana? Kali ni, Toras Guardian Mag menang tempat pertama kerana ia cukup serba-serbi. Tapi, bergantung pada bajet dan gaya hidup korang, casing jernih macam Spigen di tempat kedua atau casing serba boleh macam VHB di tempat keempat juga merupakan pilihan yang bijak. Semua link produk, spesifikasi penuh, harga terkini dan review sebenar pembeli ada di ruangan description di bawah. Cari casing yang betul-betul ngam dengan gaya hidup korang ya. Kalau video ni bermanfaat, jangan lupa tekan butang like dan subscribe channel ni. Kita jumpa lagi di video yang akan datang. Ciao!